tentang adanya sembahyang safar yang dikatakan 2 rakaat, sama ada dijamak atau tidak. Dari Ibnu Umar berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW pernah mendatangi kami sedangkan kami dalam keadaan tersesat jalan. Lalu baginda mengajar kami, dan antara yang diajarkan kepada kami ialah bahawa Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kami agar kami solat 2 rakaat dalam bepergian, yakni berpelayaran. Apabila belayar maka kita disuruh sembahyang 2 rakaat. Hadis ini adalah hadis An-Nasa'i. Begitu juga faradallahu as-salata ala lisan nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam fil hadari arba'an wa fis safari rak'atain wa fil khawfi rak'ah. Allah mewajibkan kepada kamu solat melalui sabda Nabi kamu sallallahu alaihi wasallam sebanyak 4 rakaat ketika sedang mukim, yakni tidak musafir, dan 2 rakaat ketika dalam perjalanan, dan 1 rakaat dalam keadaan takut. Nanti ini kita akan bincang juga insya-Allah. Wa qala Abu Hanifah ila annahu wajibun wa nasarahu Ibn Hazm faqala inna faradal musafir rak'atani lianna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dawama alayhi wa an Aisyah furidat as-salatu rak'ataini fa uqirrat salatu as-safar wa utimmat salatul hadar. Menurut Abu Hanifah bahawa ianya wajib, dikuatkan oleh Ibnu Hazm, maka beliau berkata sesungguhnya telah difardukan orang yang musafir 2 rakaat. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa melakukannya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, telah difardukan solat 2 rakaat, maka diperintahkan 2 rakaat bagi musafir dan disempurnakan 4 rakaat bagi yang mukmin. Maka sebahagian ulama mengatakan wajib. Malah Ibn Rajab mengatakan siapa meninggalkan ni kafir. Subhanallah. Itu pendapat Ibn Rajab. Jadi Ibn Rajab, siapa yang meninggalkan sembahyang qasar 2 rakaat maka dia kafir. Nanti kita tengok hujahnya sampai macam tu. Tetapi orang kita main-main pula. Nak sembahyang qasar, ya, tak sembahyang qasar tak apa. Banyak seperti itu. Qala An-Nawawi, bismillah. Minta maaf, saya batuk. Kalau tidak akan diganggu. Kena makan bulu-bulu juga. Qala An-Nawawi, wala yajuzu al-qasr illa fi az-zuhur wal 'asr wal isya li ijma'il ummah. Berkata Imam Nawawi rahimahullah, tidak boleh mengqasar solat kecuali solat zuhur 4 jadi 2, salat asar dan isya. Kerana telah ijma' ummah, yakni sepakat para ulama. Al-ummah, oleh kerana ada alif lam lil istighraq, menunjukkan ulama di sini. Ummah dimaksudkan bukan ummah sembarang. yakni Allah Subhanahu wa taala menjadikan ulama adalah warasatul anbiya. Jadi al-ummah ada alif lam, ini menunjukkan bahawa ulama, insya-Allah. Jadi sahabat-sahabat yang dikasihi, indah di antara hujah yang mewajibkan kita ataupun menyuruh kita sembahyang qasar bila musafir. Salat yang tidak boleh dikasar, yang tidak boleh dikasar, illa al-maghriba fa innaha witrun nahar wa illa subha fa innaha tatulu fiha al-qira'ah. Kita dah baca tadi, kita ulang sekali. Kecuali maghrib. Macam mana dikasar maghrib? 1 rakaat, 2 rakaat, 1,5. Setengahnya dah letak mana lagi? Tidak ada. Begitu juga subuh, tidak boleh buat 1 rakaat subuh. Jadi subuh tetap 2 rakaat. Kenapa? Kecuali maghrib, kerana maghrib adalah witir siang hari. Witir artinya ganjil. 3 rakaat itu ganjil lah. Sehingga sembahyang malam kita tak boleh genap. 1, 3, 5, 7, 9, 11. Dan kalau boleh jangan lebih daripada 11. Kalau nak panjangkan waktunya, boleh dipanjangkan dengan membaca Al-Quran yang panjang-panjang. Adapun sembahyang lebih daripada 11, hujahnya tidak kuat. Yang kuat adalah 11. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha mengatakan Rasulullah SAW sembahyang witir malam, sama ada di bulan Ramadan atau di luar Ramadan, adalah 11 rakaat. Jadi anak katakan tadi, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku salat, maka 11 rakaat itu baik. Al-iqtisadu fi sunnah
khairun minal ijtihad fil bid'ah. Sedikit tapi ikut sunnah lebih baik daripada banyak-banyak jadi bid'ah. Jadi ambil yang sunnah. Begitu juga wa an Thumamah bin Sharakhil qala kharajtu ila ibn Umar faqultu ma salatul musafir qala rak'ataini illa salatul maghrib thalatha. Dari Thumamah bin Sharakhil, beliau berkata, aku mendatangi Ibnu Umar, lalu aku bertanya bagaimana solatnya orang yang sedang musafir. Ia menjawab 2 rakaat kecuali maghrib 3 rakaat. Dari sini riwayat Ahmad dalam musnadnya. Jadi tuan, dengan hadis yang banyak ni kenapa dia nak sembahyang? Ataupun dengan hadis yang banyak ni kenapa masih banyak orang yang mau sembahyang 4 rakaat? Kenapa ya? Apakah hadis ini hanya ditulis untuk dibaca? Ataupun hadis ini ditulis untuk diamalkan? Kita kena amalkan. Bila nak amalkan dan siapa nak amalkan hadis ini? Kita lah yang beriman. Sebab disuruh ya, selalu kemarin itu menuliskan solat kamu sebagaimana kamu lihat ke solat. Cara solat Rasulullah sama ada sembahyang mukim, sama ada sembahyang musafir, sama ada sembahyang sunnah atau sembahyang apa saja. Jadi kita kena ikut. Kalau tidak, sebab solat kita takuti menyebabkan ibadah kita tidak diterima oleh Allah SWT. Lihat ada satu hadis diriwayatkan oleh Ibn Hibban, juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Ada hadis mengatakan inna, ada hadis tak ada inna. Yang ada inna awwala ma yuhasabul 'abdu yawmal qiyamati as-shalah. Fa in salahat salaha 'amaluhu kullu wa in fasadat fasada 'amaluhu kullu. Yang terawal setelah akidah dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala amal-amal kita adalah solat. Kalau solat itu diterima semua amalan. Kalau tidak diterima maka semua itulah ditakuti. Sembahyang kita, sembahyang musafir tidak diterima kerana sembahyang tamam menjejaskan semua amal kita, ditakuti. Jadi kita sembahyang musafir, sembahyang sebagaimana diperintah. Sembahyang musafir itu paling mudah, ringkas, rukhsah, hadiah, sedekah daripada Allah Subhanahu wa taala. Sembahyang musafir dinamakan hadiah daripada Allah. Siapa yang saya beri hadiah, dia tak mau terima, sombong. Saya pun tak suka dengan orang tu. Ini hadiah daripada Allah. Kalau Allah dah beri kita hadiah, kita tak mau terima, kita sombong. Maka kita ambil sedekah. Allah tu maha kaya, kita fuqara. Maka bila Allah beri sedekah, ambil. Apa sedekahnya? Subhanallah. Itu solat musafir yang tadi. Jadi tuan-tuan, ini kena fahami hukum mengqasar solat dalam musafir. Di antara ayat yang jelas menunjukkan diperintah dengan contoh yang dicontohkan oleh para sahabat setelah Rasulullah SAW. Apa dia? Firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaykum junahun an taqsuru minas shalah in khiftum ay yaftinakum alladhina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwun mubina. Jika kamu berpergian ingin musafir di muka bumi, maka tidak ada dosa bagi kamu mengqasarkan solat jika kamu takut diserang oleh orang kafir, diserang orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir adalah musuh kamu yang nyata. Ada mengatakan, Ustaz, ini menunjukkan waktu perang kena qasar. Tapi sekarang dah aman, bagaimana pula? Nanti ada jawapan. Yang mana Umar pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, dan ada sahabat bertanya kepada Umar tentang ayat ini. Jadi kita tinggalkan dulu. Lihat terus di halaman 40. Jangan anggap saya macam berkhutbah Jumaat dia, nanti ngantuk. Khutbah Jumaat kita tengok semua tidur. Kebanyakan bukan semua. Ustaz. Iya. Manakala solat maghrib itu tak dikasarkan? Tidak boleh sama sekali, haram. Maka adakah dia diringankan ketika safar? Dibaca ayat pendek-pendek. Ingat, musafir tidak boleh baca ayat panjang-panjang. Tidak ada hujah mengatakan baca panjang-panjang, tak ada. Musafir sembahyang dikosarkan, maka bacaan ayat ini juga dikosarkan, itu saja. Dan tidak ada solat-solat sunnah qabliyah dan ba'diyah. Lihat halaman 88 yang terakhir itu. Apa salahnya kita ambil? Untuk meringankan semua sembahyang-sembahyang, maka tidak ada sembahyang sunnah. Kecuali yang ada sembahyang sunnah, qiyamul lail. Kalau nak sembahyang sunnah juga adalah qablatul fajr. Sebagian ulama mengatakan sunnatul wudu, tapi juga ditinggalkan, lebih baik. Dan kemudian adalah tahiyatul masjid. 3 yang jelas: qiyamul lail,
Qabliyatul Fajar dan Tahiyatul Masjid. Itu tidak ditinggalkan Rasulullah. Jelas tidak ditinggalkan. Jadi sunnah-sunnah yang lain tidak ada. Jadi kalau lepas maghrib misalnya ada yang ataupun dikatakan oleh Ibn Taimiyah dalam kitabnya Majmu' al-Fatawa, orang yang sembahyang qabliyatul maghrib itu bukan sunnah, namanya hasanah. Sebab Rasulullah SAW tak pernah melakukannya, tetapi Rasulullah SAW pernah melihat sahabat sedang melakukan, tapi ditunggu ramai-ramai. Lepas saja dia sembahyang qabliyatul maghrib, maka Bilal pun iqamah. Ini bermakna dibolehkan, tapi bukan dikatakan sunnah diistilahkan oleh Ibn Taimiyah sebagai hasanah. Itu boleh dalam Majmu' al-Fatawa. Jadi kalau ada orang sebelum maghrib disembahyang 2 rakaat, bukan tahiyatul masjid, ya, lepas azan dia bangun disembahyang, kita yang akan cakap dia ada hujah. Cuba lihat dalam Majmu' al-Fatawa. Kata Nabi, kata Ibn Taimiyah itu adalah hasanah. Jadi tidak ada sembahyang. Cuba lihat halaman apa pula? Takut. Sahibtu Nabi sallallahu alaihi wasallam falam arahu yusabbih ay yusalli fi safar wa qala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Aku pernah menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan aku tidak pernah melihat baginda melakukan solat sunnah di dalam perjalanan baginda. Dan Allah Ta'ala firman, demi sesungguhnya adalah bagi kamu pada dia SAW itu adalah contoh ikutan yang baik, yakni dalam mengerjakan ibadah. Dan Ibnu Umar telah menegur orang-orang yang mengerjakan solat nafilah, solat sunnah di dalam perjalanan. Beliau berkata, "Lau kuntu musabbihan atmamtu solati." Seandainya aku boleh melakukan solat nafilah, maksudnya ya, nescaya aku akan melakukan solat fardu dengan tamam, dengan sempurna, yaitu 4 rakaat. Makanya diringankan. Jadi maghrib tidak ada qabliyahnya dan ba'diyahnya. Semua sembahyang sunnah dibatalkan kecuali 3. Pertama qiyamul lail, kedua dan subuh, qabliyatul fajar, dan ketiga adalah tahiyatul masjid. Dan kita kembali ke halaman 41. Bagaimana? Witir waktu malam, iya, boleh. Sebagaimana anda katakan tadi, ada hujah. Allah witrun yuhibbul witra. Allah itu witir ganjil, dia suka yang ganjil. Ganjil itu qiyamul lail. Dan bagi para nabi qiyamul lail itu wajib. Bagi Rasulullah SAW qiyamul wajib. Qiyamul lail bagi Rasulullah SAW wajib. Allah wajibkan kepada Rasulullah SAW untuk meneruskan qiyamul lailnya. Bagi itu tidak wajib, bagi itu sunnah. Tapi saya pernah membaca satu kitab Usulul Ghabah, dan saya pernah dengar juga masyayikh menjelaskan tentang fadilah qiyamul lail. Di antara fadilat qiyamul lail, Allah beri di hati orang-orang yang beriman qiyamul lail seperti Usulul Ghabah. Apa itu usul? Singa-singa di hutan, beraninya. Makanya kita boleh lihat para salaf kalau berdakwah seolah-olah tembok di depan dilanggar, boleh pecah tembok. Begitu hebatnya, karena dia tidak takut mencari kepada Allah. Tapi takutnya bukan dibuat-buat. Kalau takut dibuat-buat, kena gertak hilang. Tapi kalau takut kerana Allah, tapi tak takut kerana manusia, insya-Allah dia akan terus berdakwah. Masuk penjara, keluar penjara biasa. Dan di Malaysia masuk penjara tidak dipukul saya. Orang yang berdakwah ni, sebab anak dah rasa. Kan dia pukul, dikasih makan lagi. Lihat dia. Tapi Imam Ahmad masuk penjara sampai cedera. Imam Syafi'i masuk penjara juga sampai cedera, dipukul.